Kalau korang nak cari EV yang premium, Zeekr lah jawapannya. Dan yang terbaru, Zeekr launching model yang bagi aku setakat ni model EV paling premium, paling cantik, paling sporty yang ada dekat Malaysia. Itu pendapat aku lah. Ini dia Zeekr 7X. Specialnya Zeekr 7X ni, ini merupakan model EV yang agak unik sikit daripada segi dia punya lampu LED dia. Dekat bahagian depan ni, ini bukan lampu headlight, ini adalah LED panel. Dan ia mempunyai sekitar 1800 unit LED, yang mana korang boleh tukar dia punya position LED nya mengikut visual yang korang suka. Dekat Malaysia kita not sure, tapi rasanya lebih kurang sama lah macam yang ada pada versi di China. Dan daripada segi dia punya body, dia memang sangat lawa. Sebuah SUV yang berada dalam D segment, dia punya rimnya bersaiz 21 inci, besar gila. Dan dia ada cladding bahagian depan, dan dia menggunakan pop-up handle, jenis pop-up handle. Dan dia punya cermin jenis frameless door juga. Memang style sebuah SUV yang very sporty. Tapi yang paling menarik bagi aku lah untuk Zeekr 7X ni, dia punya belakang dia kan. Very sexy, nampak jahat. Dia punya LED bar dekat bahagian belakang tu, tail light dia tu, very handsome. Dia menggunakan design yang nipis, pada masa yang sama sangat-sangat futuristik lah nampak kan bahagian belakang. Dan kita tengok dari segi size boot Size boot boleh kata besar juga. Bukan besar juga, memang besar. Seluas 539 liter. Kalau kita nak bandingkan dengan BYD Sea Lion 7, sekitar 525 liter. Walaupun dari segi dia punya size dimension untuk Sea Lion 7 tu besar lagi sikit berbanding dengan 7X, tapi boot size pada Zeekr 7X ni lebih luas. Okey, kita tengok bahagian interior pula. Untuk Zeekr 7X pun tak relax jugalah seperti design exterior dia. Memang nampak mewah. Dia punya meter cluster dia fully digital, berukuran 13 inci. Dan yang menarik juga, dia punya IHU dia besar, 16 inci, sangat responsif. Display dia bagi aku nampak lebih sharp, nampak lebih vibrant dari segi color, sebab dia menggunakan mini LED display. Dia lebih kurang macam screen OLED yang selalu korang tengok dekat smartphone kan. Teknologi mini LED ni dia sama yang terdapat pada penggunaan iPad Pro, tak silap aku lah kan. So dia punya display memang very nice. Dan ada juga wireless charging. Dia punya physical button pun masih ada lagi. Walaupun ini sebuah kereta EV, masih lagi menggunakan traditional touch lah. Dia punya kebanyakan material yang digunakan adalah soft touch, sebab ini adalah merupakan sebuah SUV yang sangat premium. Dan dia ada juga ambient lighting. Yang menariknya juga, untuk Zeekr 7X didatangkan dengan air suspension yang tak ada pada Sea Lion 7. Ini memang premium punya function lah. Korang boleh kawal ketinggian suspension korang yang korang nak dekat IHU je. Nak tinggi ke, nak rendah ke, nak sederhana ke, semuanya kita boleh kawal di IHU yang besar ni. Okey, dia punya center console pun boleh kata very simple. Cumanya dekat bahagian armrest ni, dia ada mini chiller guys. Mini chiller, mini fridge, yang mana korang boleh letak botol sebesar 500 ml ni. Tak ada hal lah, nak letak 2-3 botol pun tak ada masalah. Cumanya tak adalah sejuk benar kan. Dia boleh katakan chiller lah. One thing yang aku cukup suka pada Zeekr 7X ni, dia punya steering feel dia sangat premium, very sporty. Feel dia sangat sedap bila kita pegang. Design pun lawa. Dia punya headliner warna hitam, ada panoramic moonroof. Dan dia punya rear view mirror ni juga frameless. Semuanya frameless pada Zeekr 7X ni. Dan kalau korang perasan, tak ada tombol ataupun tempat kita nak buka pintu kan. Rupanya dia menggunakan button saja. Lebih kurang sama yang kita tengok pada Zeekr X. Okey, kita beralih pada bahagian rear passenger. Seperti yang kita expect lah, sebuah SUV di segmen, wheelbase pun panjang. Dia akan ada ruang belakang yang cukup luas lah. Headroom pun okey. Dia punya legroom pun sangat-sangat luas.
dan lantai pun flat. Ya, typical lah untuk kereta EV. Rear aircon vent tak ada bahagian tengah, tapi diletakkan pada bahagian B-pillar ni. Lebih kurang sama kita tengok pada Zeekr X. Ada armrest, ada tempat kita letak phone untuk charge, ada 2 cup holder. Dan yang menariknya untuk Zeekr 7X ni, dia punya kedudukan rear seat ni kita boleh adjust menggunakan button saja. So dia ada power seat adjustment untuk seat bahagian belakang, dan kedudukan tempat duduk bahagian belakang ni kita boleh adjust mengikut angle yang kita nak lah. So sangat-sangat selesa seat yang terdapat pada Zeekr 7X ni. Dari segi power dan bateri, 7X ni dia datangkan dengan 2 variant motor dan juga bateri lah. Untuk variant standard menggunakan single motor yang produce sekitar 421 PS dan 440 Nm torque, rear wheel drive. Menggunakan bateri berkapasiti 75 kWh LFP Golden Battery yang boleh mencapai range WLTP sekitar 480 km. Dan yang bestnya, dia menggunakan 800 volt punya bateri yang mana boleh mengecas sepantas 10.5 minit saja daripada 10 ke 80%. Variant standard ni pun dah power kau-kau dah kan. Untuk variant long range menggunakan single motor yang sama juga, cumanya bateri lebih besar. Menggunakan bateri berkapasiti 100 kWh, range WLTP sejauh 600 km. Dan untuk variant yang paling mahal sekali, all-wheel drive menggunakan dual motor yang produce sekitar 646 PS dan 710 Nm torque, 0 to 100 3.8 saat saja. Bapak laju kan. Tapi dari segi range dia rendah sikit lah berbanding dengan variant long range. Mungkin sekitar 540 km, which is good jugalah kan. Korang dapat performance dan juga dari segi range pun not bad. Tapi macam aku cakap tadi, ambil standard pun dah okey dah. Cumanya untuk variant long range dan juga all wheel drive ni, dia punya pengecasan je lambat sikit, sekitar 15 minit daripada 10 ke 80%. 15 minit pun dah kira okey dah kan. Tapi kalau nak laju lagi, ambil very standard 10.5 minit je kau. Padu tak padu babe. So kini korang boleh dapatkan SUV tersangat mewah ni pada tanda harga serendah RM182,000 sahaja sehinggalah RM230,000. Kalau aku ambil very standard RM182,000 ni pun dah tersangat-sangat okey dah. Conclusionnya, kalau korang tak berapa gemar rupa bentuk pada Sea Lion 7 dan nak cari sebuah SUV yang terpaling mewah tapi harga bawah RM200,000, Zeekr 7X lah jawapannya. So, apa pendapat korang berkenaan dengan Zeekr 7X? Harga bermula RM182,000 sehinggalah RM230,000. Kalau korang ada bajet lebih kurang 180 ke RM230,000, adakah korang akan prefer untuk beli Zeekr 7X ni? Komen dekat bawah.